Bekas Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamed Akin dan Ahli Perniagaan, Albert Tay yang disiasat berhubung kes rasuah masing-masing akan dituduh dengan 5 pertuduhan, mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, pertuduhan akan dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Khamis, manakala pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam pada Jumaat. Menurutnya, Syamsul Iskandar akan menghadapi 4 pertuduhan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009, iaitu menerima suapan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, manakala Albert Tay dituduh di bawah Seksyen 17(B) Akta sama kerana memberi rasuah. Bagi satu lagi pertuduhan masing-masing akan dibuat di Mahkamah Session Shah Alam. Seorang lagi individu dikenali Sofia Rini Buyong tidak dituduh di mahkamah dan diklasifikasi sebagai saksi dalam kes. Dalam tempoh seminggu siasatan, saya merakamkan penghargaan kepada pegawai yang menjalankan tugas dan seramai 32 saksi dipanggil untuk dirakam percakapan tidak termasuk 3 individu terbabit, katanya dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada Rabu.